Minggu lepas aku nak start motor aku, tiba-tiba tak hidup. Aduh, aku memang dah syak dah. Ni sebab bateri. Lepas tu aku terus order dekat kedai Orin. So barang pun dah sampai. So inilah dia bateri baru yang aku beli tu. Brand Amaron juga. Sebab yang lepas aku beli brand Amaron tu, aku pakai lebih daripada 3 tahun. Agak lama juga lah. So aku confirm lah yang aku beli yang lepas tu memang yang original. Untuk bateri yang aku baru beli ni, aku tak confirm lah dia bateri ori ataupun tak. Tapi aku akan bagi kedua-dua link. Yang original aku confirm tu, dan yang aku baru beli baru ni, aku letak link dekat atas. Hampa boleh klik, hampa boleh check tengok berapa harga hampa dapat. Untuk harga pula, yang baru ni murah RM20 daripada bateri Amaron yang original. Aku beli 3 tahun lepas tu. Jomlah kita pasang. Untuk motor Y15 ni, dia punya kedudukan bateri dia dekat bawah seat. So dekat sini ada cover getah belakang tank ni. Nampak selok. Lepas tu dah boleh nampak turis bateri dia. Untuk buka bateri ni mudah je. Buka je dia punya getah tu. Kemudian kita unscrew guna screwdriver jenis Phillips. Bila kedua-dua terminal yang pada buka, hampa dah boleh tarik bateri tu keluar. Time ni hati-hati ya. Dia punya nut dekat dalam terminal tu boleh tercabut. Dan inilah dia bateri Amaron yang aku beli direct daripada Amaron punya kedai dekat Shopee. So aku memang confident bateri ni memang original. Kalau kita compare side by side, dia punya color pun ada berbeza. Lepas tu dia punya punching punya serial number pun berbeza. Untuk terminal dia pula memang ada nampak beza juga daripada segi design dia. Dan dia punya ketebalan pun ada berbeza juga. Kalau kita kalih bahagian belakang, yang original ni dia ada tulis perkataan India. Kalau kita tengok dia punya size lebih kurang sama aja, cuma ada sedikit kecil untuk yang baru ni. Kalau kita timbang dia punya berat pula, yang baru ni agak ringan berbanding dengan yang original ni. Jadi perbezaan dia pun aku dah tunjuk. Hampa decide lah nak beli yang mana satu. Nak pasang bateri ni mudah je. Masukkan nut dekat bahagian celah dalam terminal ni. Kemudian kita boleh slide masuk bateri tu dekat motor. Lepas tu kita boleh screw balik dia punya terminal pada terminal bateri. Untuk nut dekat bahagian dalam tu tak payah pegang pun tak apa. Sebab bila kita masukkan skru dan kita pulas skru tu, automatically dia akan masuk pada thread dia dan dia akan ketat. Lepas tu jangan lupa pasang balik getah merah ni untuk keselamatan. Dan kita pasang balik dia punya getah pengikat ni. Dan dah siap. Macam tu dah. Macam mana aku pasang bateri Amaron dekat motor Y15. So yang mana yang nak beli, aku dah sediakan link dekat atas. Hampa boleh tekan dan klik je link tu, hampa beli je kat situ. Yang bateri baru ni, dia punya performance dia agak padu. Tapi aku tak tahulah tahan lama mana. Nanti aku akan update berapa lama bateri ni boleh tahan.